Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa kepercayaan yang sepatutnya membawa cahaya dan ketenangan kadangkala menuntut bayaran yang paling kelam, bahawa restu dewa-dewi perlu dibeli dengan darah dan jalan menuju penyelamatan memerlukan penderitaan yang tak terjangkau akal. Selamat datang. Hari ini kita akan menyelongkar tabir misteri dan meneliti 5 ritual paling ngeri, mengejutkan dan menakutkan dalam sejarah kepercayaan manusia. Ini bukan sekadar cerita seram sebelum tidur. Ini adalah satu pengembaraan ke dalam lubuk psikologi manusia yang akan memaksa anda melihat semula dunia dan sejauh mana kemampuan manusia bertindak atas nama kepercayaan. Sesetengah amalan ini mungkin kelihatan sangat biadab di mata anda. Atau mungkinkah anda akan menemui logik tersendiri di sebaliknya, walaupun ianya menakutkan. Mari kita bongkarkannya bersama. Sebelum kita bermula, ada satu perkara penting yang perlu difahami. Kita menilai peristiwa ini dari kacamata abad ke-21 dengan pengetahuan, moral dan humanisme moden kita. Tetapi bagi manusia lampau, dunia mereka sangat berbeza. Ia dipenuhi dengan kuasa-kuasa yang menggerunkan dan tidak dapat difahami. Dewa-dewi mengawal tuaian, cuaca, penyakit dan kehidupan itu sendiri. Dan mereka ini perlu dirundingkan. Ritual adalah cara utama berkomunikasi dengan kuasa tertinggi. Ini bukan sekadar tindakan simbolik, tetapi mekanisme penting yang mereka yakini mengekalkan ketenteraman alam semesta. Korban adalah bayaran untuk kestabilan, untuk kelangsungan hidup puak dan untuk memastikan matahari terbit keesokan harinya. Memahami konteks ini tidak sama dengan membenarkan kekejaman tersebut. Sebaliknya, ia membantu kita melihat perbuatan ngeri ini bukan sebagai kebiadaban yang tidak bermakna, tetapi sebagai usaha terdesak untuk mencari makna dan kawalan dalam dunia yang huru-hara dan berbahaya. Kita mulakan dengan ritual yang paling terkenal dan paling besar dalam sejarah. Pengorbanan manusia oleh tamadun Aztec. Bayangkan kota Tenochtitlan yang agung, berdiri megah di tengah tasik. Di pusatnya menjulang tinggi piramid dan kuil gergasi, semuanya diwarnai merah menyala. Bagi masyarakat Aztec, alam semesta ini adalah medan pertempuran abadi. Tuhan utama mereka, Huitzilopochtli, iaitu dewa matahari dan peperangan, akan bertarung dengan kuasa kegelapan setiap malam demi memastikan ia terbit semula keesokan harinya. Namun, untuk memenangi pertempuran ini, dewa Huitzilopochtli memerlukan tenaga, dan tenaga yang paling berkuasa di alam semesta ialah darah dan jantung manusia. Tanpa air suci ini, atau dikenali sebagai Calcihuatl, matahari tidak akan terbit dan seluruh dunia akan diselubungi kegelapan. Oleh itu, pengorbanan itu pada pandangan mereka bukanlah satu tindakan kejam, sebaliknya ia adalah tugas suci, satu keperluan kosmik demi menyelamatkan seluruh dunia. Ia diibaratkan seperti sebuah mesin penjana kehidupan yang digerakkan menggunakan bahan api manusia. Dan mesin ini menuntut bekalan tenaga pada skala industri. Bagaimanakah proses ini berlaku? Selalunya, mangsa yang dikorbankan adalah tawanan perang dari suku kaum musuh. Bagi seorang pahlawan, dikorbankan di atas mazbah dianggap sebagai kematian yang mulia, jauh lebih baik daripada mati akibat penyakit. Kadangkala, orang Aztec sendiri menjadi mangsa, termasuk kanak-kanak dan wanita yang dipilih khas untuk upacara ritual bagi dewa-dewa tertentu. Bayangkan sebuah perarakan, mangsa yang telah ditakdirkan dan seringkali dibius dengan bahan narkotik diiringi ke puncak piramid agung, Templo Mayor. Orang Paderi mengiringinya.
Mereka dihiasi dengan lukisan badan dan mengenakan pakaian ritual. Di bawah, di dataran, berkumpulnya orang ramai yang sangat besar. Mereka mendongak ke atas diiringi bunyi pukulan drum dan nyanyian lagu pujian. Suasana dipenuhi dengan gabungan rasa takut, penghormatan mendalam dan ekstasi keagamaan. Tawanan itu kemudian dibaringkan di atas batu korban yang khas, melengkungkan belakangnya supaya dada mudah diakses. Dua orang paderi memegang lengannya, manakala dua lagi memegang kakinya. Apa yang dilihatnya hanyalah langit yang terbentang luas dan wajah ketua paderi yang berada di atasnya. Dan tibalah saat kemuncak upacara itu. Pendeta agung dengan pisau obsidian yang tajam akan membelah dada mangsa dengan satu gerakan yang pantas dan tepat. Dia memasukkan tangan ke dalam luka, meraba jantung yang masih berdegup, merentapnya keluar dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, menunjukkannya kepada matahari. Pada saat itu, menurut kepercayaan suku Aztec, tenaga ilahi telah disalurkan kepada Dewa Matahari. Jantung yang digelar buah elang yang berharga itu kemudiannya diletakkan di dalam mangkuk batu khas, manakala jasad yang tidak bernyawa itu dilemparkan ke bawah tangga piramid yang curam. Di kaki piramid, paderi-paderi lain sudah menanti. Menurut saksi mata, tangga-tangga kuil itu sentiasa berlumuran darah. Para sejarawan masih berdebat mengenai skala sebenar amalan ini. Setengah catatan sejarah menyebut puluhan ribu mangsa dikorbankan dalam satu ritual sahaja. Contohnya semasa upacara perasmian kuil. Walaupun angka ini mungkin dilebih-lebihkan, penemuan arkeologi mengesahkan bahawa amalan ini adalah berskala besar dan sistematik. Ia benar-benar merupakan satu talian hayat, kematian demi kelangsungan hidup. Apakah yang berlaku selepas itu? Nasib jasad mangsa bergantung pada status mereka dan ritual tertentu yang dijalankan. Dalam sesetengah keadaan, kanibalisme upacara diamalkan. Anggota badan ini akan disediakan dan dimakan oleh golongan bangsawan atau elit masyarakat. Ini sama sekali bukan kerana kelaparan. Dipercayai bahawa dengan cara ini, para pahlawan mereka dapat menyerap kekuatan dan keberanian musuh yang telah dikalahkan. Namun, itu bukanlah matlamat utamanya. Pengorbanan besar-besaran ini turut menjalankan fungsi politik yang amat penting. Upacara ini adalah demonstrasi mutlak kekuasaan Empayar Aztec. Utusan dari wilayah taklukan maupun wilayah musuh akan dijemput ke upacara ini agar mereka dapat menyaksikan sendiri nasib yang menanti sesiapa sahaja yang berani mencabar hegemoni Tenochtitlan. Ia merupakan instrumen terhebat bagi keganasan, psikologi dan pengurusan negara yang dibalut kemas dalam bingkai kewajipan agama yang suci. Justeru, agama, politik dan peperangan telah terjalin dalam satu simpulan yang mengerikan dan berlumuran darah. Baiklah, mari kita beralih fokus dari Mesoamerika dan menuju ke India. Di sini, kita akan membincangkan satu ritual yang kegerunan utamanya bukan terletak pada kekejaman fizikal, tetapi pada latar belakang psikologinya. Ini adalah ritual sati, iaitu upacara pembakaran diri bagi seorang janda. Menurut tradisi Hindu kuno ini, setelah kematian suami, isteri yang setia dijangka akan naik ke timbunan kayu api pengebumian suaminya dan membakar diri hidup-hidup bersama mayatnya. Perkataan sati itu sendiri diterjemahkan sebagai isteri yang budiman atau isteri yang taat. Perbuatan ini dipercayai bukan sekadar bukti kesetiaan dan kesuciannya yang mutlak, tetapi juga bertujuan membersihkan segala dosa, baik bagi dirinya maupun seluruh keluarga suaminya yang meninggal dunia. Malah, ia diyakini menjamin mereka mendapat nikmat syurga untuk tempoh beribu-ribu tahun.
Seorang wanita yang melakukan sati hampir dianggap sebagai dewi. Wanita disanjung sebagai seorang yang suci. Di tempat pembakarannya, batu peringatan atau kuil kecil sering didirikan. Ia kedengaran seperti lambang tertinggi cinta dan pengorbanan diri. Bukan? Namun, di sebalik topeng kesalehan ini terselindung realiti yang jauh lebih gelap. Pertama, kesukarelaan tindakan ini menimbulkan keraguan yang besar. Janda dalam masyarakat India tradisional akan kehilangan semua status sosialnya. Dia wajib berkabung, mencukur rambut, makan makanan yang ringkas dan hidup dalam pengasingan sepenuhnya. Dia dianggap pembawa sial dan menjadi beban ekonomi yang berat kepada keluarga. Dalam keadaan sedemikian, pilihan sukarela untuk mati dibakar hidup-hidup di atas unggun api seringkali adalah hasil tekanan sosial yang tidak tertanggung. Ahli keluarga yang ingin melepaskan diri daripada beban kewangan dan pada masa sama meraih kehormatan mungkin memujuk, memalukan, malah memaksa wanita itu mengambil langkah ini. Bayangkanlah kesedihan seorang wanita muda yang baru kematian suami, yang ditekan dari segenap arah. Diyakinkan bahawa satu-satunya jalan yang bermaruah baginya ialah kematian yang menyeksakan dalam api. Ini adalah pilihan tanpa pilihan. Pada hari ritual itu, si balu akan dipakaikan pakaiannya yang terbaik, selalunya pakaian perkahwinannya. Dia akan mengelilingi unggun api pengebumian itu sambil mengagihkan barang kemasnya dan memberikan restu kepada mereka yang berkumpul. Orang ramai menyanyikan lagu pujian, memuji keutamaan dan pengorbanannya, selalunya untuk mengelakkan wanita itu daripada berubah fikiran atau menahan kesakitan yang melampau. Dia akan diberikan candu atau dadah lain. Kemudian, dia akan duduk di atas kayu api, meletakkan kepala suaminya yang telah meninggal dunia di pangkuannya dan menunggu. Unggun api itu akan dinyalakan, biasanya oleh anak lelaki tertua, si mati. Pemuzik akan mula bermain dengan lebih kuat dan orang ramai akan menjerit untuk menenggelamkan kemungkinan jeritan wanita malang itu. Terdapat banyak bukti bahawa pada saat-saat akhir, wanita cuba melarikan diri dari api, tetapi mereka dipaksa masuk semula menggunakan galah buluh. Ini bukan sekadar kematian. Ia adalah tontonan umum, sebuah persembahan kejam yang bertujuan untuk mengesahkan keutuhan dasar-dasar patriarki dalam masyarakat. Sungguh menarik, ritual sati sebenarnya tidak pernah menjadi amalan yang menyeluruh atau diwajibkan dalam Hinduisme. Banyak teks suci tidak merestuinya, menyarankan para balu untuk menjalani kehidupan yang lebih zuhud. Amalan ini lebih tertumpu dalam kalangan kasta atasan, terutamanya Rajputs, kasta pahlawan yang menjunjung tinggi kehormatan melebihi segala-galanya. Namun, apabila penjajah British tiba pada abad ke-19, penentangan aktif terhadap adat ini mula dijalankan. Sati diharamkan secara rasmi pada tahun 1829, namun kes-kes terpencil dan sporadik masih terus berlaku, bahkan menjangkau ke abad ke-20. Sati adalah contoh yang menakutkan tentang bagaimana doktrin keagamaan boleh disalahgunakan. Ia digunakan untuk membenarkan kawalan sosial yang paling kejam dan penindasan yang teruk terhadap wanita. Ini adalah kisah tentang bagaimana konsep kebajikan boleh berubah menjadi hukuman mati. Destinasi kita seterusnya membawa kita ke pesisiran Laut Mediterranean, ke kota negara Carthage yang sangat berkuasa. Mereka terkenal sebagai pelayar dan pedagang yang mahir dan merupakan musuh ketat utama bagi Empayar Rom. Dan sumber-sumber Rom inilah yang menyampaikan kepada kita kisah paling ngeri tentang agama mereka.
Tumpuan utama dalam panteon Carthage adalah sepasang dewa, Dewi Ibu Tanit dan dewa yang menggerunkan Baal Hammon. Sejarawan Rom, cara paling berkesan untuk menenangkan dewa-dewa ini adalah dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang anda miliki. Kandung anda sendiri, selalunya anak sulung. Amalan ini dikenali sebagai Mok. Ia dilaksanakan ketika kota menghadapi bahaya besar, sama ada ketika kemarau panjang, wabak penyakit atau ancaman serangan musuh. Mereka percaya bahawa dengan menyerahkan anak sulung mereka kepada dewa-dewa, keluarga mulia Carthage bukan sahaja menyelamatkan kota, malah memastikan kemakmuran dan kesihatan bagi anak-anak mereka yang akan datang. Penemuan arkeologi telah mengesahkan kewujudan kawasan suci istimewa yang dikenali sebagai Top Hats. Tapak yang paling terkenal terletak di Carthage. Ia bukanlah sekadar tapak perkuburan biasa. Sebaliknya, ia adalah himpunan besar balang abu yang mengandungi mayat yang dibakar, kremasi, ribuan bayi, kanak-kanak yang sangat kecil dan juga haiwan, terutamanya anak bebiri. Kebanyakan kanak-kanak ini berusia dari bayi yang baru lahir sehinggalah beberapa bulan. Di sebelah balang-balang ini didirikan stelae, iaitu kepingan batu dengan ukiran. Ukiran ini adalah ucapan terima kasih kepada dewa-dewa mereka. Contohnya tertulis, kepada Dewi Tanit dan Tuan Baal Hammon sebagai menunaikan janji. Ini tidak menyerupai batu nisan biasa. Ia kelihatan seperti bukti perjanjian yang telah disempurnakan. Satu perjanjian yang mana harga untuk melaksanakannya adalah nyawa seorang anak. Bayangkanlah keputusasaan ibu bapa yang percaya bahawa hanya pengorbanan yang begitu mengerikan sahaja yang dapat menyelamatkan mereka semua daripada kebuluran atau serangan musuh. Bagaimana rasanya menyerahkan bayi sendiri ke tangan paderi dengan tangan mereka sendiri? Sejarawan Rom, Diodorus Siculus, menceritakan ritual ini dengan perincian yang sangat mengerikan. Di tengah-tengah topet itu, tegak berdiri patung gangsa Baal Hammon yang sangat besar, dengan kedua-dua belah tangannya dihulurkan ke hadapan dan sedikit melengkung ke bawah. Patung tersebut telah dipanaskan sehingga merah membara. Ibu bapa menyerahkan anak mereka kepada paderi yang kemudian meletakkan bayi itu di atas tapak tangan patung berhala tersebut. Itu kemudiannya akan menggelongsor terus ke dalam relau yang bernyala-nyala yang terletak di dalam patung itu sendiri. Untuk meredam jeritan bayi dan tangisan ibu, muzik yang kuat, bunyi seruling dan gendang dimainkan di sekeliling. Gambaran ini sangat mengerikan, sehinggakan selama bertahun-tahun para sarjana berhujah dan mempersoalkan sama ada cerita ini hanyalah propaganda musuh. Pihak Rom memang membenci Carthaginian dan mereka berminat untuk mendemoni mereka demi mewajarkan pemusnahan total kota mereka. Ada kemungkinan mereka sengaja membesar-besarkan skala kejadian atau memutarbelitkan perinciannya semata-mata untuk menjadikan musuh mereka kelihatan seperti raksasa. Jadi, apakah ia benar-benar satu realiti yang menakutkan atau sekadar propaganda hitam dari dunia kuno? Hari ini, majoriti ahli sejarah berpendapat bahawa upacara pengorbanan kanak-kanak di Carthage memang berlaku, walaupun skalanya tidak sebesar yang digambarkan oleh pihak Rom. Bukti arkeologi yang ditemui terlalu kukuh untuk disangkal. Tapak-tapak yang dikenali sebagai tofet itu bukan sekadar tanah perkuburan biasa untuk kanak-kanak. Analisis terhadap sisa jenazah menunjukkan bahawa kebanyakan kanak-kanak ini berada dalam keadaan sihat ketika mereka meninggal dunia. Kemungkinan besar
ia bukan ritual yang dilakukan secara rutin, tetapi lebih kepada langkah ekstrim yang diambil semasa menghadapi zaman yang paling genting dan terdesak. Boleh jadi juga orang Rom telah mengambil amalan yang mengejutkan ini dan menampilkannya seolah-olah ia adalah norma harian masyarakat Carthaginian. Walaupun ia jarang berlaku, hakikat bahawa sesebuah masyarakat boleh secara sistematik mengorbankan anak-anak mereka sendiri atas nama Tuhan kekal menjadi salah satu babak paling gelap dan meresahkan dalam sejarah keagamaan. Seterusnya dalam senarai kita mungkin kelihatan bukan kejam tetapi lebih kepada pelik, malah menyeramkan jika dilihat dari sudut budaya kita dalam menguruskan jenazah. Kita akan menuju ke puncak bersalji di Tibet untuk mendalami amalan yang dikenali sebagai Jator atau pengebumian langit. Teras upacara ini terletak pada falsafah Buddha. Dalam ajaran mereka, jasad selepas mati hanyalah kulit kosong, sebuah wadah yang telah ditinggalkan oleh roh atau kesedaran. Tiada gunanya untuk mengawet, membalsam atau membina makam mewah untuknya. Ini hanyalah satu bentuk keterikatan kepada dunia kebendaan, sesuatu yang disarankan oleh Buddhism agar dilepaskan. Sebaliknya, jasad itu boleh memberikan manfaat terakhir, iaitu menjadi makanan kepada makhluk hidup lain. Perbuatan ini dianggap sebagai manifestasi tertinggi kemurahan hati dan belas kasihan, satu pengorbanan terakhir dalam rantaian kelahiran semula. Selain itu, dalam keadaan di dataran tinggi Tibet di mana tanahnya berbatu, beku dan bekalan kayu sangat terhad, mengumikan atau membakar jenazah adalah tugas yang amat sukar untuk dilaksanakan. Proses ini bermula sebaik sahaja seseorang itu meninggal dunia. Mayat akan ditinggalkan di rumah selama 3 hingga 5 hari. Sepanjang tempoh itu, para lama akan membacakan doa ke atasnya. Tujuannya adalah untuk membantu kesedaran roh berpisah dan mencari jalan menuju kelahiran semula yang seterusnya. Kemudian, pada waktu subuh di hari yang telah ditetapkan, mayat akan dibawa ke suatu kawasan khas, iaitu sebuah pelantar yang terletak tinggi di pergunungan. Di sana, mayat itu sudah dinanti-nantikan, bukan oleh manusia, tetapi oleh burung-burung. Kebanyakannya ialah burung herring griffon. Mereka ini dianggap burung suci yang digelar dakini atau penari langit. Masyarakat percaya bahawa burung-burung inilah yang membawa roh si mati naik ke syurga. Di pelantar itu bertugas seorang individu khas yang dipanggil Rogyapa atau pemotong mayat. Walaupun ini bukanlah kerja yang paling mulia, ia adalah tugas yang sangat penting dan dianggap suci secara ritual. Tanggungjawabnya adalah untuk menyediakan mayat itu untuk jamuan burung herring. Dia akan membuat hirisan pada tubuh dan kadangkala memisahkan sepenuhnya daging daripada tulang agar lebih mudah bagi burung-burung itu. Pemandangan ini pastinya bukan untuk mereka yang lemah semangat. Rogyapa, individu yang bertanggungjawab mengendalikan ritual ini, bekerja dengan pantas dan sistematik. Burung-burung herring yang sudah terbiasa dengan ritual ini akan menunggu dengan sabar tidak jauh dari situ. Sebaik sahaja Rogyapa beredar, sekawan besar burung akan mengerumuni dan dalam masa beberapa minit, hampir tiada apa yang tinggal daripada jasad tersebut. Ini adalah kaedah pelupusan yang sangat cekap. Setelah burung-burung herring selesai dengan hidangan mereka, Rogyapa akan mengumpulkan tulang-tulang yang tinggal. Dia menghancurkannya menjadi serbuk dengan teliti, mencampurkannya dengan tepung barli yang dikenali sebagai tsampa.
dan memberinya makan semula kepada burung-burung tersebut. Dalam keadaan ideal, tiada apa-apa pun yang sepatutnya tinggal daripada si mati. Ini melambangkan kehilangan sepenuhnya dari dunia material, iaitu pemutusan hubungan terakhir dengan kewujudan duniawi. Jika burung herring memakan seluruh jasad tanpa meninggalkan sisa, ini dianggap sebagai petanda yang sangat baik, bermakna si mati telah bebas daripada dosa. Namun, jika burung-burung itu enggan memakan jasad tersebut, ia adalah petanda buruk bagi orang barat yang sudah terbiasa dengan konsep berehat dalam damai untuk jenazah. Cara pengurusan mayat sebegini dilihat sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan dan tidak menghormati. Kita menganggapnya sebagai perbuatan memotong-motong dan memusnahkan jasad. Bagi penganut Buddha Tibet, ini adalah satu tindakan rohani yang amat mendalam dan penuh makna. Ia adalah lambang pragmatisme yang didorong oleh alam semula jadi yang keras, serta falsafah yang dijelmakan dalam tindakan nyata. Ritual pengebumian langit, Jator, adalah contoh jelas betapa berbezanya tanggapan budaya dan agama terhadap kematian jasad dan roh. Apa yang dianggap sebagai pencabulan atau kekejian oleh sesetengah pihak, bagi yang lain pula, ia adalah tindakan kesalehan yang tertinggi. Ritual ini kelihatan mengerikan bukan disebabkan niatnya, kerana niatnya adalah baik dan mulia, tetapi kerana visualisasinya yang mencabar asas-asas terdalam persepsi kita tentang kematian itu sendiri. Ritual kelima dan terakhir yang akan kita bincangkan ini berbeza daripada semua ritual sebelumnya. Di sini mangsanya bukanlah orang lain mahupun jasad yang telah mati. Mangsa yang dikorbankan ialah penganut itu sendiri. Kita akan membincangkan tentang penyiksaan dan penyebatan diri, flagellation, iaitu amalan sengaja mencederakan diri sendiri atas nama kepercayaan. Secara psikologi, konsep penebusan dosa melalui penderitaan fizikal adalah idea yang sangat kuno dan ditemui dalam pelbagai budaya serta agama. Logiknya mudah. Jika tubuh itu dianggap berdosa, ia perlu dihukum, dijinakkan dan disucikan melalui kesakitan. Penderitaan ini dikatakan dapat mendekatkan seseorang kepada Yang Maha Kuasa, membolehkan mereka berkongsi kesengsaraan orang-orang suci dan syuhada, serta membuktikan keikhlasan taubat mereka. Ini adalah usaha untuk mengawal takdir rohani mereka sendiri melalui perkara yang paling mudah diakses, iaitu tubuh badan mereka. Namun, kadangkala amalan ini mengambil bentuk yang benar-benar mengerikan dan berleluasa. Contoh yang paling jelas dari sejarah Eropah ialah gerakan flagellan atau flagellants pada zaman pertengahan, terutamanya ketika wabak maut hitam, Black Death, melanda pada abad ke-14. Cuba bayangkan Eropah yang ketika itu dilingkari panik. Wabak tersebut menghapuskan penduduk bandar, ribuan orang mati dan tiada siapa pun tahu puncanya. Ramai yang menganggap ia sebagai hukuman atau balasan Tuhan atas segala dosa umat manusia, dan ketika itulah mereka muncul, perarakan individu separuh berbogel yang bergerak dari satu bandar ke bandar yang lain. Mereka menyanyikan mazmur taubat dan di hadapan orang ramai, mereka menyebat belakang badan sendiri dengan ganas menggunakan cemeti khas yang dilengkapi hujung logam. Belakang mereka bertukar menjadi luka berdarah yang mengerikan. Ritual ini dilakukan 2 kali sehari, selama 33,5 hari, tempoh yang melambangkan usia hayat Yesus Kristus. Pihak gereja agak bertolak ansur, tetapi tidak lama kemudian, gerakan ini menjadi tidak terkawal. Para flagellan mula menyerang paderi, mendakwa bahawa darah mereka lebih suci daripada air pembaptisan.
Akhirnya, mereka diisytiharkan sebagai golongan sesat, heretik dan mula diburu. Namun, amalan ini tidak hanya terhenti di zaman pertengahan. Ia masih kekal dan diamalkan di beberapa pelosok dunia sehingga ke hari ini. Contoh yang paling terkenal ialah ritual yang dilakukan oleh sebilangan Muslim Syiah semasa sambutan Ashura. Ashura adalah hari berkabung bagi memperingati Imam Hussein, cucu kepada Nabi Muhammad yang gugur syahid dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masihi. Sebagai tanda kesedihan dan rasa berkongsi penderitaan beliau, sebahagian penganut akan turun ke jalanan dan mengambil bahagian dalam perarakan berkabung. Sebahagian daripada ritual ini melibatkan amalan mencederakan diri atau menyebat diri sendiri. Kaum lelaki akan menyebat belakang mereka menggunakan rantai dan kadang-kala malah menghayunkan pedang atau memukul kepala dengan pisau sehingga darah mengalir. Bagi para peserta, ia bukanlah penganiayaan diri tetapi satu manifestasi cinta dan kesetiaan yang mendalam. Ia adalah cara untuk mereka merasai kesakitan imam mereka. Walau bagaimanapun, harus ditekankan bahawa ramai pemimpin rohani Syiah mengecam amalan berdarah sedemikian. Mereka menyeru agar kesedihan itu dizahirkan melalui aktiviti menderma darah. Bermula dari perarakan Kristian zaman pertengahan, ritual Syiah moden, amalan petapa di India, sehinggalah kepada upacara di Filipina di mana penganut memaku diri mereka ke salib pada Jumaat Agung. Idea penyucian melalui kesakitan adalah benang merah yang merentasi seluruh sejarah agama. Ritual ini amat mengerikan kerana ia mendedahkan betapa kuatnya kuasa iman dan rasa bersalah. Ia mendorong seseorang untuk secara sukarela melakukan sesuatu yang dalam kehidupan biasa kita anggap sebagai penyeksaan. Ini adalah bukti bahawa bagi sesetengah individu, kesakitan rohani mereka terlalu tidak tertanggung sehingga mereka sanggup meredakannya dengan kesakitan fizikal. Ini adalah garis halus yang berbahaya, pemisah antara ketaatan tertinggi dan kemusnahan diri, satu isu yang sehingga kini mencetuskan perdebatan hangat dan sentiasa menimbulkan kejutan. Jadi, kita telah melihat 5 ritual yang sangat berbeza, namun sama-sama menakutkan. Pengorbanan Aztec sebagai cara untuk memberi makan Tuhan dan menjaga keseimbangan alam semesta. Sati sebagai alat kawalan sosial yang menyamar sebagai kebajikan tertinggi. Pengorbanan kanak-kanak di cottage sebagai bayaran terdesak demi kelangsungan hidup. Pengebumian langit sebagai pandangan pragmatik dan falsafah terhadap kematian. Dan penyiksaan diri sebagai usaha untuk menebus dosa melalui tubuh badan sendiri. Apa yang menyatukan semua kisah ini? Ia menunjukkan kepada kita bahawa tiada yang mustahil bagi kesedaran manusia selagi ia disokong oleh kepercayaan mutlak. Pengajaran utama dan mungkin yang paling menyeramkan ialah orang yang melakukan ritual ini tidak menganggap diri mereka sebagai raksasa. Mereka percaya bahawa mereka melakukan perkara yang betul, bahawa mereka menyelamatkan bangsa mereka, keluarga mereka atau jiwa mereka sendiri. Mereka bertindak mengikut logik dan pandangan dunia mereka. Dan kefahaman inilah bahawa perkara paling dahsyat boleh dilakukan atas dorongan niat yang paling murni pada pandangan mereka adalah titik paling mengerikan yang menusuk jiwa. Terima kasih kerana menonton. Jika video ini membuatkan anda berfikir, jangan lupa tekan butang like, langgan saluran ini dan tekan loceng notifikasi. Sekarang, soalan saya kepada anda. Ritual yang manakah yang paling menakutkan bagi anda dan mengapa? Atau adakah anda tahu tentang amalan lain yang sama menyeramkannya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen.
Saya pasti sangat berminat untuk membacanya